Apakah itu angiogenesis? Angio bermaksud blood vessel. Genesis bermaksud formation, di mana dengan erti kata lain, pembentukan urat-urat saraf baru di dalam badan manusia. So, ini yang apa saya buat tadi, ini adalah satu terapi yang sangat penting di mana bila usia melepasi 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, macam-macam masalah penyakit. So, inilah terapi yang dapat memperbaiki, improve organ-organ penting di dalam badan kita. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, tekan link di atas dan PM saya akan, doktor-doktor in-house kami akan membagi khidmat nasihat yang terbaik untuk kesihatan anda. So, kita jumpa lagi.